sedang duduk dalam masjid. Ada pakcik ni, Masya Allah, dia datang berkerusi teh. Teh dengan orang Arab berpisah itu tiada. Teh dengan orang Arab ni tuan-puan, menjadi suatu alat untuk apa orang kata, menjadi suatu alat untuk beribadah, untuk dapat pahala yang banyak. Dan waktu nak buka puasa pun teh dihidangkan, orang Arab pun dihidangkan. Semalam kita buat video pun, waktu jalan masuk masjid pun ada orang bagi teh. Tapi hari ni saya duduk dalam masjid lepas solat subuh, dapat teh. Teh ni syai nak ini ni teh pudina. Oi, sedap, Masya Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-puan, satu benda yang kita di tanah air perlu belajar adalah kena banyakkan sedekah. Sebab bila bersedekah ni, rezeki tu bertambah-tambah. Pakcik tadi tu, daripada tadi selepas solat subuh, dia tengok je orang duduk, dia akan offer bagi chai kan. Dia bawa dia punya botol dia tu kan, plus dia tu, dan dia terus bagi siapa nak chai, kahwa, chai. Jadi dia pun bagilah, Masya Allah Ta'ala. Jadi kita di tanah air, mungkin itu membuatkan kita lebih nak buat ibadat, nak duduk dalam masjid. Masjid pun dibuka 24 jam, Alhamdulillah. Seperti Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah, lepas solat subuh penuh hamba-hamba Allah yang sedang beriktikaf. Ada yang lepas solat subuh baca Al-Quran, ada yang sedang berehat, ada yang yalah, mungkin yang berehat ni mungkin sebelum subuh lagi mereka dah datang, Masya Allah Ta'ala. Anda tuan-puan tengok tu, daripada hujung tadi dia datang kat kita, pakcik tu. Tengok ni. Sekarang ni dia pergi belah sana pula, mencari pahala. Kita mencari pahala dengan baca Al-Quran. Contoh macam pakcik depan saya ni, macam pakcik depan saya ni membaca Al-Quran. Tapi pakcik yang di sana tadi, Masya Allah Ta'ala, mencari pahala dengan buat hidangan air teh bagi mereka yang duduk dalam masjid, lebih rasa segar, lebih rasa seronok untuk beribadat, insya-Allah Ta'ala. Moga-moga Allah ganjarkan pakcik-pakcik ini dalam masjid, dan moga kita juga yang belajar melihat benda-benda ni buat lebih baik lagi, insya-Allah Ta'ala. Moga itulah kita. Assalamualaikum.